sisa hasil sampingan aktiviti harian dan industri seringkala menjadi punca pencemaran alam sekitar yang signifikan jika tidak diuruskan dengan baik. Projek ini memperkenalkan sebuah model loji rawatan air sisa yang direka dengan fokus pada penggunaan bahan kitar semula. Melalui reka bentuk yang mudah diubah sesuai, model ini bertujuan untuk menawarkan penyelesaian yang lebih mampan dan berkesan untuk rawatan air sisa berskala kecil di rumah sebagai salah satu usaha mengurangkan jejak karbon. Mengapakah inovasi ini penting? Kaedah rawatan air sisa tradisional seringkala menghadapi beberapa kekangan, termasuklah infrastruktur yang besar, kos yang mahal dan penggunaan tenaga yang tinggi dalam proses operasi. Pelepasan air sisa yang tidak dirawat mencetuskan masalah serius seperti pencemaran sumber air, ancaman kepada kesihatan awam, malah kerosakan ekosistem. Oleh itu, simulasi teknologi rawatan air sisa adalah penting untuk mencapai kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan komuniti. Tujuan utama projek ini adalah untuk membina simulasi model logi rawatan air sisa yang mampu mengkaji dan mengenal krisis keberkesanan model dalam merawat air sisa domestik selain meningkatkan kesedaran tentang pentingnya inovasi dalam teknologi rawatan air sisa di kalangan masyarakat. Ia juga menawarkan prototipe penyelesaian yang berpotensi untuk diaplikasikan di rumah. Model loji rawatan air sisa ini secara signifikan menyokong SDG. Antaranya, pertama, SDG 6, air bersih dan sanitasi. Model ini menyumbang kepada pengurusan sumber air yang lestari dan sanitasi yang baik. Kedua, SDG 12, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Model ini mengurangkan pelepasan sisa berbahaya ke alam sekitar. Ketiga, SDG 3, kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Model ini menghasilkan impak positif terhadap kualiti air. Keempat, SDG 12, bandar dan komuniti yang mampan. Model ini mewujudkan persekitaran yang lebih sihat dan lestari. Komponen utama model. Pertama, bahan untuk tangki penerima dan pengaliran air bersih seperti bekas dan penyap air. Kedua, bahan untuk sistem filtrasi seperti pasir, kerikil, air aktif dan kapas. Ketiga, bahan-bahan lain pula seperti gam, tanah liat, kertas litmus dan lain-lain. Bagaimana ia berfungsi? Langkah demi langkah. Langkah pertama, penerimaan air sisa. Air sisa akan dialihkan ke dalam tangki penerima. Langkah kedua, sedimentasi. Di dalam unit sedimentasi, pepejal yang lebih berat akan mendap ke bawah akibat graviti, memisahkan sebahagian besar bahan terampai. Langkah ketiga, filtrasi. Air akan melalui sistem filtrasi iaitu pasir, kerikil, arang aktif dan kapas untuk menghilangkan sisa pepejal halus dan kekeruhan. Langkah keempat, penyaliran air bersih. Air yang telah difilter akan ditampung di dalam. Kelebihan. Apa yang membuat model ini berbeza? Keunikan produk. Mereka bentuk modular, memudahkan pemasangan, penyelenggaraan dan penyesuaian mengikut keperluan yang berbeza. Penggunaan bahan kitar semula. Mengintegrasikan bahan kitar semula yang mudah diperolehi dan tidak mencemarkan alam sekitar. Kos operasi rendah. Mengurangkan keperluan bahan kimia dan tenaga. Model loji rawatan air sisa berskala kecil ini mempunyai potensi aplikasi yang besar di 1. Kawasan perumahan luar bandar yang tidak terhubung dengan sistem rawatan air sisa pusat. 2. Sekolah dan institusi pendidikan sebagai alat pembelajaran dan demonstrasi. 3.
3. Industri Kecil dan Sederhana (IKS) untuk rawatan air sisa proses. 4. Komuniti pertanian untuk rawatan air larian dan air sisa domestik. 5. Peluang kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan organisasi alam sekitar. Impak positif. Pertama, impak kepada alam sekitar. Mengurangkan pencemaran air secara signifikan, memelihara sumber air bersih, melindungi ekosistem akuatik dan darat. Kedua, impak kepada ekonomi. Mencipta peluang perniagaan baru dalam perbuatan pemasangan dan penyelenggaran sistem, mengurangkan biaya pengobatan penyakit terkait air. Ketiga, impak kepada masyarakat. Meningkatkan kualiti hidup dan kesihatan masyarakat melalui akses kepada air yang lebih bersih dan sanitasi yang lebih baik. Keempat, impak kepada pendidikan. Menyediakan platform pembelajaran yang praktik dan interaktif tentang teknologi rawatan air sisa. Kesimpulannya, simulasi modelogi rawatan air sisa ini menawarkan solusi rawatan air sisa berskala kecil di rumah yang berpotensi memberikan impak positif dan signifikan terhadap alam sekitar, ekonomi dan kesedaran masyarakat dalam mengurangkan jejak karbon. Projek ini adalah langkah kecil namun penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih lestari bagi memastikan ketersediaan air bersih untuk semua.